saudara-saudari, tuan-puan yang sudi hadir untuk meluangkan masa pada hari ini untuk mendengar taklimat Istiadat Convocation ke-101 Universiti Teknologi Mara yang akan diadakan pada 7 hingga 26 Mei di UiTM Shah Alam. Saya pasti tuan-tuan, saudara-saudari telah pun mendaftar di kaunter pendaftaran di hadapan untuk mengambil jubah dan juga telah menerima kad jemputan, pelekat kenderaan dalam beg. Pastikan kedua-dua item tu ada ya, pelekat kenderaan dan kad jemputan. Kalau tak ada kad jemputan, ibu bapa dan atau tetamu tidak boleh masuk ke dalam dewan. Tak nak nanti dah balik, kita tengok-tengok dalam beg tak ada kan. So pastikan ada kad jemputan, ada pelekat kenderaan, ya. Dan apabila anda mendaftar di My Alumni Apps, anda akan mendapat kad jemputan Alumni Hot Seat. Yang ini adalah bagi ibu bapa graduan yang juga alumni UiTM. Okey. Dan kad jemputan alumni ini perlu ditunjukkanlah apabila ibu bapa anda hadir. Perlu tunjukkan untuk dapatkan tempat duduk. Tempat duduk dia adalah di arah 1. Okey. Panduan kepada tetamu, satu kad jemputan untuk 2 orang tetamu sahaja untuk masuk ke dalam dewan. Okey. Bagi graduan sidang pertama, graduan PhD dan juga graduan sarjana perubatan kepakaran klinikal, sidang pertama akan mendapat 2 kad jemputan, iaitu 4 orang tetamu. Kenapa? Sidang pertama graduannya tidak ramai ya. That's why kita boleh bagi 2 kad jemputan. Para tetamu diminta mengambil tempat 30 minit sebelum istiadat bermula. Para tetamu juga diminta tidak meninggalkan dewan sehingga istiadat selesai. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. Telefon bimbit hendaklah berada dalam mod tanpa deringan ketika istiadat convocation berlangsung. Para tetamu tidak dibenarkan merakam video sepanjang istiadat berlangsung. Merokok, membawa makanan dan minuman ke dalam dewan adalah tidak dibenarkan. Oleh itu, para tetamu dinasihatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum menghadiri istiadat convocation. Iaitu kalau kata anda adalah graduan sidang pagi, pastikan anda dan juga ibu bapa dan tetamu yang akan hadir mengambil sarapan terlebih dahulu. Sama juga jika anda adalah graduan sidang petang, ambil makan, mungkin kena hadir lebih awal, bukan sebab jam 12.30 anda dah kena berada di dewan, anda kena makan, isi perut terlebih dahulu. Ya. Baik, ini adalah laluan masuk ke dalam UiTM. Laluan masuk ke kampus UiTM Shah Alam bagi graduan dan ibu bapa adalah melalui pintu 2. Melalui pintu 2 yang berdekatan dengan seksyen 7. Okey. Manakala pintu 1 hanya dihaskan kepada tetamu VIP dan juga staf UiTM. Tempat meletak kenderaan bagi ibu bapa dan tetamu bagi sidang pagi, graduan boleh meletakkan kenderaan di parkir bertingkat di ATC atau di padang kawat berhampiran stadium UiTM. Sila patuhi arahan polis bantuan atau anggota rela yang bertugas bagi melicinkan urusan meletak kenderaan tuan-puan. Jika parkir bertingkat di ATC ini dah penuh, tuan-puan akan diarahkan untuk meletakkan kenderaan di padang kawat.
Okey. Bagi graduan sidang petang pula, anda hendaklah meletakkan kenderaan di parkir bertingkat selaman Business Park Seksyen 7 Shah Alam atau di depo bas UiTM berdekatan dengan pintu 2. Bas juga ada disediakan untuk ke Dewan, sama ada datang ke Dewan dan juga pergi ke parking bertingkat selaman Business Park. Graduan juga dibenarkan menggunakan perkhidmatan bas awam, teksi atau e-hailing. Jadual perkhidmatan bas bermula dari jam 7.30 pagi hingga 7 malam. Okey. Ini adalah etika pakaian graduan lelaki. Okey. Graduan lelaki boleh memakai baju Melayu berwarna hitam, cekak musang, berbutang 5, bersampin hitam benang emas atau berkemeja lengan panjang. Warna adalah pilihan bebas ya. Bertali leher dan seluar slack hitam, berkasut hitam dan stokin hitam. Graduan lelaki hendaklah berambut pendek. Rambut hendaklah tidak diwarnakan. Graduan lelaki tidak dibenarkan berambut panjang atau memakai rambut palsu. Okey. Pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan adalah pakaian seperti yang ada di paparan, seluar jeans, baju batik, kurta suit, Nehru suit, baju seragam, baju beruniform, ya, kasut sneakers, berstokin pendek di paras buku lali, itu tidak dibenarkan ya. Okey, graduan lelaki juga tidak dibenarkan berdandan, dalam erti kata lain bermakeup, berpakaian menyerupai graduan wanita dan memakai kasut wanita, ya. Okey, ini adalah etika pakaian graduan wanita. Graduan wanita boleh memakai pakaian baju kurung, kebaya labuh. Bagi graduan yang mengandung, boleh memakai pakaian bersesuaian tetapi tidak boleh pakaian berseluar. Sama juga dengan graduan yang tidak mengandung ya. Sarung kebaya tanpa menggunakan slip, maksudnya kain tu tidak ada belahan. Jika pakaian jika pakaian menggunakan kain lace, anda boleh memakai dengan syarat ada kain lining di sebelah dalam. Kasut hendaklah bertumit sekurang-kurangnya 1 inci tingginya. Jika memakai sarung tangan, sila pastikan ianya dipakai kedua-dua belah tangan dan warna yang sama ada warna kulit ataupun warna hitam. Pakaian gaun atau skirt melebihi paras lutut, di atas paras lutut, blaus tanpa lengan, kemeja T, kain pario atau seluar adalah tidak dibenarkan. Graduan wanita juga tidak dibenarkan memakai kuku palsu ya. Sebab sekarang ni trending graduan memakai kuku palsu. So bila dia dah naik ke pentas, ada yang kuku palsunya tertanggal, tercicir kan, so tak bersesuaian. So janganlah pakai. Graduan wanita juga tidak dibenarkan bertindik, sama ada tindik di kening, hidung, bibir, di mana-mana permukaan muka ni tidak dibenarkan bertindik kecuali telinga lah ya. Okey, ini adalah etika pakaian tetamu. Seperti di layar, dalam kad jemputan juga ada dinyatakan sasiah dress code untuk pakaian tetamu ya. Boleh lihat di situ. Pastikan kad jemputan diberikan kepada ibu bapa anda sebelum anda
datang ke Dewan. Ya, ini daripada pengalaman yang lalu, kesian kepada ibu bapa, kad jemputan pada graduan, ibu bapa tak boleh masuk dalam Dewan sebab graduan dah sibuk beratur kan. Okey. Ini adalah jubah graduan. Di belah kiri ni, di belah jubah ijazah Dr. Falsafah mempunyai 3 jalur di lengan. Set dia adalah bonnet, topi itu dipanggil bonnet dan juga hood. Hood itu adalah mengikut warna fakulti masing-masing. Okey. Manakala bagi graduan ijazah sarjana, program masters, di jubah ada 2 jalur sulaman di lengan. Topi itu dipanggil mortarboard dan juga hood mengikut warna fakulti. Okey, yang ini adalah jubah ijazah sarjana muda dan juga diploma lepasan ijazah dan juga program profesional ACCA, CIMA, ICSA. Okey, di lengan dia ada 1 jalur sulaman, mortarboard dan juga hood. Bagi graduan ijazah, bagi graduan diploma, set jubah dia adalah jubah tanpa jalur sulaman di lengan dan juga mortarboard. Okey, saya akan tunjukkan demo bagaimana memakai jubah yang betul. Okey. Okey. Model kita hari ini akan memakai jubah PhD. Okey. Jubah yang sesuai, yang cantik dipakai, labuhnya hendaklah di bawah lutut, tapi tidak terlalu labuh sehingga mencecahi bagi graduan lelaki, kalau dia memakai tali leher hendaklah dikeluarkan dan masukkan ke dalam, dan hood ni boleh dicangkupkan pada butang kemeja ataupun butang dalam jubah. Okey, ini bonnet. Okey. Tassel ni kita letak di sebelah sisi kiri pipi. Okey. Okey, ini adalah set lengkap pakaian graduan PhD. Boleh pusing? Okey. Alright. Okey. Contoh seterusnya. Bagi graduan lelaki, pastikan memakai kasut hitam, ya, kasut kulit ataupun kasut PU hitam, bukannya kasut loafers atau sneakers, ya. Okey, model yang berikutnya memakai jubah ijazah sarjana muda ataupun diploma lepasan ijazah. Bagi graduan wanita, kalau pada jubah ni tak ada butang, dia boleh pakai pin, ya. Ni jubah ni tak ada butang, so kalau ada pin, boleh pinkan. Jangan pula anda pergi bilik jubah, pulang sebab nak ambil jubah yang ada butang. Okey. Dan
Mortarboard. Okey. Alright. Kalau graduan tu dia menerima anugerah Naib Chancellor atau anugerah penyelidikan cemerlang bagi graduan PhD ataupun program sarjana penyelidikan, mereka akan menerima anugerah penyelidikan cemerlang dan akan diberikan selempang. Selempang ini akan diberikan pada hari kejadian. Bagi graduan sarjana kerja khusus, program ijazah sarjana muda, program diploma ataupun program profesional, kalau mendapat anugerah Naib Chancellor pun sama, kita bagi selempang pada hari kejadian. Okey, masa anda beratur nanti, anda akan diberikan nama dan juga selempang. Apabila, okey. Ini adalah contoh folder ataupun album sijil yang anda akan terima semasa di atas pentas. Bagi graduan ijazah Dr. Falsafah, sarjana, diploma lepasan ijazah, ijazah sarjana muda dan program profesional akan menerima folder berwarna ungu. Ada dua jalur Kerawang ini, manakala bagi graduan diploma dia akan terima folder berwarna biru gelap, ada satu sahaja jalur Kerawang. Okey. Graduan akan apabila graduan sampai bagi sidang pagi 7.30 pagi, graduan perlu berada di dewan. 8.15 perarakan graduan masuk ke dalam dewan. Okey, bagi sidang petang 12.30 tengah hari, graduan perlu berada di dewan. 1.15 tengah hari, perarakan graduan masuk ke dalam dewan. Okey. Apabila graduan masuk ke dalam dewan, graduan sampai, graduan akan disusun sama ada di laluan A atau di laluan B. Jika nombor giliran anda bermula dengan A, anda beratur di belah kanan. Jika anda nombor giliran bermula B, anda beratur di laluan kiri. Anda akan disusun, diberi kad nama. Apabila juruacara mengumumkan perarakan graduan masuk ke dalam dewan, graduan akan masuk dan akan disusun atur duduk di tempat yang ditetapkan mengikut nombor giliran. Oleh itu, apabila anda telah disusun, jangan pindah-pindah. Okey, sebab naik pentas pun kita akan mengikut nombor giliran. Baik. Apabila graduan dah masuk perarakan graduan masuk ke dalam dewan, akan diikuti dengan perarakan besar, kemudian diikuti dengan perarakan utama dan akhirnya perarakan penganugerah. Penganugerah bagi sidang pertama adalah Pro Chancellor pada Istiadat Convocation ke-101 ini, dan juga bagi sidang-sidang lain penganugerah adalah Pro Chancellor ataupun Naib Chancellor. Okey. Apabila penganugerah telah naik ke pentas dan akan dimulakan dengan bacaan Al-Quran dan doa, bacaan surah dan Al-Quran dan doa, dan kemudiannya akan diteruskan dengan penganugerahan kepada graduan. Okey, bagi sidang pertama akan dimulakan dengan penganugerahan ijazah. Pada sidang pertama ini kita akan ada penerima gelaran Profesor Emeritus, akan dimulakan dengan penganugerahan tersebut dahulu dan kemudiannya penganugerahan ijazah kepada graduan PhD dan juga
sarjana perubatan, kepakaran klinikal, dan kemudiannya akan ada penganugerahan graduan terbaik UiTM tahun 2024. Okey. Pergerakan ini saya ambil contoh pergerakan daripada laluan B ya. Pergerakan di laluan A pun sama. Okey. Kita andaikan proses bacaan doa tadi semua dah selesai dan penganugerahan pun akan bermula. Penganugerahan akan dimulakan dengan Dekan Institut Pengajian Siswazah bagi sidang pertama, saya sebut sidang pertama. Sidang-sidang lain akan dijemput dekan fakulti masing-masing lah. Okey, bagi sidang pertama, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dijemput untuk memperkenalkan para graduan. Okey, Timbalan Naib Chancellor akan membaca, dia ada teks dia, dan apabila program pertama itu akan disebut, okey, apabila disebut Doktor Falsafah Sains, graduan kat sini dah disusun. Atas pentas ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Di sana pun sama 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada petugas pentas yang akan memandu graduan untuk ke mana arahnya. Ini nanti kan ada tanda tau, penganugerah. Okay. Apabila saya dah sebut Doktor Falsafah, pembaca nama akan sebut Dr. Nurhidah Sulaiman. So, doktor akan bergerak. Terima dengan dua belah tangan dan ucapkan terima kasih, Tan Sri. Okay. Kena ada eye contact ya kalau kita terima sesuatu daripada siapa-siapalah bagi kita barang kan. Kita mesti kena, tak adalah kita palingkan muka kita daripada orang yang bagi kita sesuatu, betul tak? Kita akan cakap terima kasih Puan ataupun terima kasih Datuk. Yang ini apabila kita terima tu, kita kata terima kasih Tan Sri. Okay, alright. So bila dah terima tu, doktor boleh betul dan jalan terus ke hadapan. Betul. Apabila dah terima folder tu, letaklah di sisi, kalau daripada laluan B, letaklah di sisi kiri anda. Kalau anda adalah graduan A, folder tersebut hendaklah diletak di sisi kanan anda. Tadi saya lupa kan, graduan yang pertama tu tak tunduk hormat. Tunduk dan jalan. Ada kat depan, jangan tunduk lagi, tak cantik. Dah tunduk satu kali, depan jangan tunduk lagi. Nanti bila you tunduk, fotografer ambil gambar, you tunduk, tak cantik kan? So, bila sampai hadapan, eye contact dengan penganugerah, ucapkan terima kasih Tan Sri dan jangan tunduk. Terima kasih Tan Sri. Okay. Ingat ya, dekat depan ada kalau graduan wanita dia suka buat macam ni. Kan? Betul tak? Jangan. Hanya terima kedua belah tangan dan ucapkan terima kasih Tan Sri. Tak perlu tunduk lagi, tak perlu tunduk macam ni, tak perlu. Okey. Nama Sarjana Muda Komunikasi Massa Kepujian Perhubungan Awam, Nurzaidah Safa, kelas pertama. So apabila graduan bergerak, anda jangan stay still dekat nombor yang anda kena bergerak juga ya. Ini program yang sama juga. Izdihar Hatta, kelas pertama.
Jangan tunduk macam tu. You just tunduk. Oh, dia tu je. Okay, dah. Izlihat kena ingat, kalau depan jangan tunduk lagi. Kena lihat eye contact. Eye contact. Okay. Nanti rambut ni nanti hitam tahu. Okay. Jela Azami. Dalila Azami. Zalila. Jalila Azami. Azami. Jalila Azami, kelas pertama. Okay. Program yang sama. Okay, ini pun program yang sama. Jalila Azami, kelas pertama. Okay, itulah sedikit sebanyak bagaimana. Terima kasih kepada kelima-lima orang rakan kita tadi. Ya, apa yang tak patut dibuat atas pentas, jangan buat. Seperti apabila anda terima, anda lambai atau anda buat apa-apa sign language. Ya, itu tidak menghormati majlis namanya. Okay, kita ini adalah istiadat, ya. Sila hormati majlis. Kalau boleh, buatlah dengan sebaiknya, supaya benda tu kita akan lihat, benda tu akan direkodkan. Kita boleh tengok video tu kan? Okey. Okey. Yang ini tadi saya dah sebut. Kad yang anda terima tu tolong jangan hilangkan. Okay, apabila anda terima, pastikan kad tu berada dengan anda. Apabila anda dipersilakan untuk beratur, untuk naik ke pentas, bawa kad tersebut. Jangan tinggalkan di kerusi. Okey, tadi saya dah sebut, pastikan anda berada dalam susunan nombor yang betul. Jangan bergerak-gerak apabila dah disusun, jangan pindah-pindah. Dan sila patuhi arahan petugas, ya. Apa kita bertugas sebab kita nak upacara ni, majlis ni berjalan dengan lancar dan cantik, ya. Okey, sekiranya anda nak ke tandas, anda perlu tinggalkan bonet ataupun motorbot di kerusi dan anda boleh pergi ke tandas. Bagi graduan sidang petang, mungkin anda akan mesti nak pergi ke surau untuk solat Zuhur. Kita masuk jam 1.15 tengah hari. Bagi graduan yang hendak menunaikan solat fardu Zuhur, boleh pergi ke surau di aras Plaza ataupun aras BL. Kita ada dua lokasi surau. Selain itu, kita ada surau juga di hadapan Dewan. Itu adalah untuk surau bagi tetamu lah. Ya, kalau kat bawah dan penuh boleh pergi ke hadapan. Dan jika boleh, graduan wanita ambillah wuduk terlebih dahulu, ya. Tak perlu nanti anda mengambil masa yang panjang untuk keluar dan solat. Okey. Satu lagi. Sekarang ni saya perasan graduan wanita suka bawa bag, sling bag yang kecil saja, dia letak handphone. Jangan pakai sling bag tu sebab bila you naik pentas, nampak benda tu macam gemuk. Dan kalau tak cantik, so apa-apa handbag ke wristlet ke, tinggalkan di dalam beg konvo anda ataupun tinggalkan di kerusi anda. InsyaAllah tak akan ada kecurian atau kehilangan berlaku. Okay. Jika ada yang rasa tidak sihat, kita ada sediakan sick bay. Kalau anda lalu di hujung kanan Dewan, ada sick bay di situ. Kita ada doktor yang bertugas pada setiap masa. Kalau rasa tidak sihat, boleh maklumkan kepada petugas, cakap saya tidak sihat dan nak pergi ke sick bay. Okay? Dan bagi graduan
bagi graduan yang mempunyai ibu bapa yang tidak sihat, sama ada mungkin perlu mengambil ubat, pastikan ibu bapa tu dah mengambil ubat ya. Dan kalau ibu bapa ada yang tak tahan sejuk, bekalkan shawl ataupun blazer kepada ibu bapa ya, sebab keadaan dewan ni akan sangat sejuk pada hari konvo. Apabila anda turun pentas, akan ada petugas UiTM Photo Center menyerahkan slip warna orange. Slip ni untuk anda tuntut gambar pentas anda di UiTM Photo Center keesokan harinya. Kalau hari ini anda konvo, esok pagi dah boleh ambil di UiTM Photo Center. Jika slip ni hilang, anda dikenakan bayaran RM5. Sebab untuk proses pencarian tu mengambil masa. So kalau takut hilang, sampai tempat duduk, snap gambar slip ini. Sebab slip ni nanti dia ada serial number. Okay? Sebab dia akan matchkan serial number tu dengan nombor dekat memory stick tu. Okay? Okay. Bagi graduan, sidang pada 12 hari bulan, hari Wesak, UiTM Photo Center tidak beroperasi, dan juga hari Jumaat 12 hari bulan, hari Jumaat 17 dan 18 hari bulan, UiTM Photo Center tak beroperasi. Sama juga bilik jubah pun tidak beroperasi. Okay, kan? Operasi UiTM Photo Center dibuka jam 9.30 pagi hingga 7 malam. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi admin studio UiTM Photo Center seperti di layar. Nombor ini juga ada diletakkan dalam FAQ. Okay. Okey, pemulangan jubah. Apabila selesai sidang, anda boleh terus pulangkan jubah ke bilik jubah tadilah, di tempat anda ambil, di situlah anda pulang, dan di situlah juga kami akan serahkan sijil dan transkrip. Bagi graduan Doktor Falsafah Penyelidikan, graduan Ijazah Sarjana Penyelidikan, graduan profesional, mereka hanya menerima sijil sahaja, sijil dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ya. Manakala bagi graduan sarjana kerja kursus, graduan ijazah sarjana muda, diploma lepasan ijazah dan diploma, mereka akan menerima sijil dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta transkrip rasmi. Okey, apabila anda pulangkan hari yang sama, kita serahkan, pastikan anda semak, buka envelope, anda akan diberikan envelope putih, sampul surat putih, semak nama anda. Kalau ada perlu membuat pembetulan, boleh maklumkan kepada petugas di kaunter. Jika anda pulangkan jubah keesokan harinya, maksudnya kalau hari ini anda konvo, esok pagi anda pulang, kadar bayaran RM2 sewa tambahan akan dikenakan. Manakala kalau anda pulangkan lusa, anda akan dikenakan RM30 denda dan RM2 sewa tambahan mengikut harilah. So maksudnya RM34 dan seterusnya lah sekira mengikut hari jumlah hari lewat tu anda akan dikenakan bayaran tambahan. Jelas ya? Jika berlaku kerosakan, kehilangan, akan dikenakan bayaran jugalah mengikut kadar yang ditetapkan oleh pihak bendahari. Okey. Jika ada graduan yang dia hadir tapi dia nak balik cepat, so dia minta rakan dia pulangkan, sijil, transkrip kita tak boleh serahkan kepada graduan kecuali ada surat wakil dan salinan IC yang diberikan. Kalau tak ada, kita hanya terima pemulangan jubah tu dan graduan boleh menuntut sijil dan transkrip, sama ada datang ke kaunter bahagian rekod pelajar
di aras 3 Menara SAAS, atau anda boleh membuat permohonan secara pos. Anda boleh mengisi borang permohonan tuntutan sijil, boleh dapatkan di laman web, hantar emailkan kepada person in charge program masing-masing, boleh lihat dalam directory staff, boleh email kepada person in charge dan mereka akan postlah ke alamat saudara-saudari. Selalunya bagi convocation yang kali ini kami akan berada di Dewan, bertugas di Dewan walaupun hari terakhir adalah pada 26 Mei, kami akan bertugas sehingga anda boleh lihat dalam FAQ ada jadual operasi pemulangan jubah, kaunter pemulangan jubah beroperasi sehingga bila. Jika di sini kami telah tutup, saudara-saudari boleh pergi ke kaunter Bagai Rekod Pelajar di Menara SAAS. Sama juga ya, kalau graduan yang tidak hadir perlu membayar yuran sama dengan yuran kadar yuran yang sama dan boleh membuat tuntutan sama ada datang ke kaunter ataupun mohon melalui email dan kami akan postkan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya tamatkan taklimat ini? Ada information, ada maklumat tambahan. Di belakang pada sidang berlangsung akan ada gerai makan, gerai minum, gerai cenderahati, gerai bunga dan juga studio fotografi yang diuruskan oleh Yok Tiong Photo Center lah